Hai guys, hari ni kita sangat beruntung. Jadi, customer telah memilih Motor Color Series dari katalog Vespa Pesta Purple guys, DV9530. Jadi, jom saya tunjukkan proses bancuhan cat yang kita akan buat ni daripada Motor Color Series. Untuk step yang pertama, dapatkan terlebih dahulu nilai sukatan formula di dalam sistem sebelum melakukan proses bancuhan. Okey, jom saya tunjukkan proses bancuhan cat. Dan di belakang saya terdapat pilihan tinta dari Motor Color Series. Kita akan ambil hanyalah mengikut formula AK01, AK20 dan AK62 untuk kita hasilkan warna pastel purple dari Vespa tadi, DV9530. So jadi untuk kita bancuh cat ni, yang pertama sekali kita make sure kita punya digital scale akan kosong lah. Dan kita punya tinta pun kita kena make sure kita shake well terlebih dahulu supaya dia tak terkumpul di bawah. Okey, dengar bunyi kocakan dia tu. So get ready. Untuk proses seterusnya, lakukan sukatan bancuhan tinta yang pertama mengikut formula yang telah ditetapkan. Pastikan proses sukatan bancuhan ini dilakukan dengan tepat. Untuk tinta yang kedua pula, sama seperti tinta yang pertama, lakukan sukatan yang tepat mengikut formula. Proses sukatan ini juga sangat penting dan perlu dilakukan dengan teliti bagi memastikan warna yang dihasilkan tepat seperti yang terdapat di dalam katalog. Masukkan tinta terakhir mengikut sukatan dalam formula seperti tinta pertama dan kedua. Perlu diingatkan sekali lagi, sebelum melakukan sukatan, setiap tinta hendaklah digoncang dengan baik terlebih dahulu. Cara ini sangat penting bagi mengelakkan cecair tinta daripada melekat pada bahagian bawah botol. Setelah selesai membuat sukatan campuran tinta, masukkan pula binder MR600 mengikut sukatan formula yang telah ditetapkan. Setelah selesai memasukkan semua sukatan campuran tinta bersama binder, kacau hingga sebati sehingga menghasilkan warna yang diinginkan dan padankan dengan warna di dalam katalog. Selesai memadankan warna dengan katalog, kini tiba masanya untuk memasukkan cat ke dalam aerosol. Alright guys, kita dah selesai tadi proses bancuhan untuk kita punya campuran tadi sebanyak 4 tin. So sekarang adalah proses kita akan masukkan setiap satu tin Motor Color aerosol can. Pertama sekali, buka penutup serta nozzle tin aerosol Motor Color Series. Kemudian, buka pintu mesin pengisi dan keluarkan kanister. Pastikan kanister berada dalam keadaan yang bersih. Pasangkan kanister pada bahagian atas tin aerosol. Pastikan hujung kip tin aerosol masuk ke dalam lubang yang berada di bawah kanister. Beginilah rupanya. Serta ini adalah paras maksimum untuk mengisi cat. Tuang cat yang telah dibancuh ke dalam kanister secara berhati-hati sehingga aras cat berada sedikit bawah daripada aras maksimum kanister. Setelah selesai isi cat ke dalam kanister, masukkan tin aerosol Motor Color Series yang telah bersambung dengan kanister ke dalam mesin pengisi. Kemudian, tutup pintu mesin pengisi. Mulakan pengisian dengan memusin tembus switch ke kanan, tunggu sehingga pelanja turun sepenuhnya dan pusingkan tembus switch ke kiri semula dan tunggu sehingga pelanja kembali ke kedudukan asal. Setelah selesai, buka pintu mesin pengisi, keluarkan tin aerosol Motor Color Series beserta kanister, cabut kanister daripada tin aerosol, pasangkan semula nozzle tip dan juga penutup, dan kini Motor Color Series sedia untuk digunakan.